Okay guys, hari ni aku nak main satu game. Aku nak buat ranking 10 pemain bola sepak yang paling handsome bagi pendapat aku. Yang ni bukan pemain bola sepak yang paling padu apa tau. So, let's go. Okay, Harry Kane. Harry Kane Harry Kane ni aku suka tau. Sebab muka dia ni, dia matchet tau, matchet. So, aku letak dia nombor 5. Haha, tinggi gak tau. Kylian Mbappe. Kalau Mbappe, dia tak handsome tau. Lepas tu botak lah tu. Tapi muka dia cute sebab muka jambu. Aku letak nombor 6 lah, nombor 6. Okey lah kan. Cristiano Ronaldo, tak payah cakap banyak, nombor 1 of course. Okay, Lionel Messi. Kalau Messi, muka dia ni, aku suka muka dia waktu dia tak ada jambang tau. Sebab muka dia lagi handsome waktu tak ada jambang. Tapi lepas dia dah ada jambang tu macam muka ayah-ayah lah kan. Aku letak dia nombor 4 lah, nombor 4. Karim Benzema. Benzema aku suka. Dia ni ada macam vibe Arab-Arab sikit. Aku letak nombor 2 lah. Okay. Sadio Mane. Neymar of course. Nombor 3 aku suka style rambut dia. Erling Haaland. Kalau tidak aku letak Haaland ni top 5 kat Sebab dia ni jenis lelaki sejati tau. Vibe badan besar, Viking macam tu kan. Tapi tak apa, nombor 7. Okay. Kevin De Bruyne. Sepatutnya atas juga. Tapi aku letak dia nombor 8. Nombor salah. Okay. Pendapat korang macam mana pula? Okay tak ranking macam ni untuk 10 pemain yang paling handsome? Komen kat bawah. Serius guys, jam ni jam yang paling smart. Apa yang lagi best, korang boleh tengok number dekat dalam jam ni bukannya number biasa ke apa, tapi nombor Arab ataupun nombor Jawi. Kalau korang nak dapatkan jam Arabik yang lawa macam ni, korang boleh order sekarang. Harga memang sangat-sangat berbaloi.